Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey sahabat, pagi ni Sab turun ke laut lagi. Masih menjaring bawal kita cuba nak jaring bawal hari yang kedua lah. Kuat ada rezeki hari ni lagi daripada semalam memang bawal betul-betul kurang lah sahabat jual semalam pun dapat lebih kurang RM70 lah. Macam tu jual bawal aja lah, campur ikan pari, ikan duri, dapatlah 100 lebih. Alhamdulillah lah, minyak adalah belanja sedikit Okey sahabat, sebelumnya Sab nak meneruskan aktiviti kita pada hari ini. Terlebih dahulu Sab nak mendoakan semoga sahabat-sahabat kita dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Yang sakit ya Allah Ta'ala angkatlah penyakit sahabat kita. Yang belum mendapat jodoh, semoga mendapat jodoh lah. Yang belum mendapat zuriat, semoga Allah Ta'ala berilah zuriat pada sahabat kita. Tengah dalam perjalanan tempat kerja, semoga selamat pergi dan balik, amin amin ya rabbal alamin. Okey sahabat, jaring baru sekejap kita buang tadi tapi Sab terlupa nak record lah. Nanti buang kali yang kedua nanti kita buat videonya buang jaring, insyaAllah, mudah-mudahan lah. Okey sahabat, sekejap lagi kita nak mengarau Okey. Kita mengarau Bismillah. Aduh. Kapal masuk sahabat Alhamdulillah, kapal masuk. Lepas serah aje lah nak buat macam mana. Kapal masuk pula, tali dua. Nasib lah, kena apa boleh buat. Bultan pulut bawal besar. Tengok sahabat kapal masuk sahabat, habislah jaring. Habislah jaring kita. Allahu Akbar. Besar betul. Waduh, resiko jaring kat dalam ni itulah, selalu macam itulah sahabat. Koyakkan satu mata baru boleh lepas. Okeylah jaring. Yang risiko jaring dekat dalam ni baru ni lah, hancur jaring. Yang bawah hancur. Takbut masuk takbut dah masuk dah. Dua. Takbut masuk. Maknanya kapal lagi lah. Tarik sikit tu sahabat. Tarik sikit, letak dia lipat jaring ni. Takbut takbut dah masuk tu. Bela jaring kita.
kena budung dia ha. Aduh. Aduh jari. Aduh jari. Budung dia dah kena. Oh, nampak. Budung daun baharu. Saja naik. Dia saja naik. Ikan lain dah. Baru saja. Banyaknya. Hampir sepon dia nanti. Masak juga. Hari daun baharu ya. Nampak tu. Banyak orang tak ambil ke banyak lah. Nampak. Wah, macam ni kan bagus. Bawal seko. Alhamdulillah. Ada juga bawalnya. Kapal masuk Pak sahabat, nasib baik dia lalu tengah sana. Alhamdulillah, bawal ada bawal pun ada. Dan baharu pun ada. Alhamdulillah, besar bawalnya. Nampak tu, baharu je Kat bawah tu penuh. Alhamdulillah. Baru nanti baru kita buka. Datuk. Padu. Nah kau. Hancur jaring. Hancurlah jaring yang besar aku buat ni. Sangat sampan dah. Buang habis ni kan. Daun baharu. Iya je. Dia saja naik. Alhamdulillah, besarnya. Besarnya. Bawal saja. Ini membuka. Buka dia ni aja kan berjam-jam. Siap. Itulah daun baru ni hancur jaring. Senang buka sahabat. Kalau diputuskan 2-3 mata, senanglah. Tapi hancurlah jaring. Itu sajalah. Daun baharu ni pun kurang orang. Orang kampung je yang makan. Makan daun baharu ni orang kampung je. Orang bandar kurang sikit tahu. Alhamdulillah, besarnya. Padu. Besar Alhamdulillah. Itu banyak betul kena daun baharu. Udung dia. Tak minta bawal kena pula macam tu. Mantap. Bawal tak mau kena banyak macam tu kena macam tu. Alhamdulillah. Soalnya padu. Alhamdulillah. Besar pusing jaring. Besarnya. Alhamdulillah. Tak
problem ada. Paling besar bawal Ha tu dia. Pusing-pusing terbalik dah. Sabar. Sangkut. Okey sahabat, ini kita karau kali yang kedua Yang pertama tadi penuh dengan daun baharu. Ini karau kali kedua lah. Kita buang separuh saja. Alhamdulillah. Kita buang separuh saja kita buang separuh saja ni. So kita buang separuh saja. Alhamdulillah. Bawal separuh saja. Kita masak nasi ni sahabat. Awas. Besar sangat api periuk ni. Okey. Besar sangat. Alhamdulillah. Cik. Alhamdulillah. Dapat seko. Alhamdulillah. Besar juga Seko baru dapat semangat. Alhamdulillah. Jaring dah nak habis ujung-ujung ni dah. Baru 2-3 ekor bawal. Ekor senangin. Buang kali yang kedua sahabat Ini dah nak habis dah. Duri je. Duri dalam daging. Duri dalam jaring. Kalau duri dalam daging tu apa sahabat duri dalam daging, ini duri dalam jaring. Duri dalam jaring. Apakah namanya? Alhamdulillah. Seko lagi. Habis dari ini. Alhamdulillah. Yes. 5. Senangin 2 ekor. Senangin 2 ekor. Jadilah bang, daripada semalam. Semalam lagi tak ada. Semalam lagi tak ada. Okey. Balik dulu. Buang lagi sekali. Okey, tu dia. Okey sahabat kita rebus kencaru ni kencaru. Ada senangin seekor kencaru 3 ekor lah dapat tadi. Kita rebus. Hari ni kita masak rebus saja. Dah tak sempat dah sahabat, kita buat sambal nanti Dah lewat ni dah. Perut dah lapar. Tadi ada bawa kicap, dah ingat nak masak kicap. Sempat lah nak goreng-goreng lagi. Kita rebus saja lah. Bubur garam kita bubur garam sikit. Okey. Mantap. Nasi dah masak dah. Kita buat sambal Sambal dulu.
limau ada. Ada asam limau ni. Oh, tak tomat sedap juga. Mendidih dah. Tu. Tak lagi masak lah tu. Dah lapar sahabat Dah pasal abang Sat tak boleh nak goreng-goreng tu lambat, nanti kita nak masak kicap Itulah tadi buang jaring 3 kali buang. Yang last tadi pun tak ada juga. Kita tunggu pasang lah Tunggu pasang baru kita buang balik lah. InsyaAllah kalau ada rezeki kita tu ada lah nanti. Apa boleh buat lah. Okey sahabat, sudah siap masak. Kita nak makan dulu Dah mulai pasang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rizqina wa qina azabannar. Amin. Untuk makan sahabat semua. Itulah masakan kita ini. Ada rebus caru dengan senangin, ada ulam mentimun dan juga petai Bismillah. Untuk makan sahabat ni kita cuba dulu ikan tenggiri ikan tenggiri, ikan caru. Sebut lagi. Oh, manis sahabat. Tengok isi dia. Nampak. Bismillah. Manis sahabat. Sambal kita ni Labuan Kurak. Bawal ni caru dapat, selangat bawal, senangin, pari pun kena, macam lah sahabat. Sedap. Manis sahabat.
kulit dia tu. Kalau nak rebus jangan buang kulit ya. Macam tu, nampak. Mantap. Manis sahabat. Mungkin muka Abang Sat ni ada kena sisik ikan ya. Minta maaf lah sahabat, biasalah kerja bawal ni muka tu kadang bersisik putih-putih. Sisik ikan tadi. Yang tak ada selera makan tu, tengoklah video Abang Sat ni. InsyaAllah ada selera makan Pakcik-pakcik, makcik-makcik tu. Manis sahabat. Tiga ekor caru, seekor senangin ya, habis. Last. Manisnya. Sana non-spot sana ya. Nampak ke? Nampak tak non-spot? Tinggi sikit. Sana non-spot ya. Mantap. Sampai jumpa nanti. Kita menjaring sekali lagi.
sahabat lepas makan tadi. Buaya dah dekat. Ayo tu. Buaya ni. Pakai enjin nanti. Tolaknya ke buaya ni. Ayo tu. Tadi sahabat kita tarik. Kalau tak kena boya tu ha. Ayo betul. Tak tarik tadi kena boya tu. Mana air pasang tu ni. Buang air semut lagi. Sampah jadinya. Alhamdulillah. Buang balik. Kita buang balik ni. Mesti kita buang balik. Dah nak siap Adulah, berapa ekor tadi tak dapat kira dah. Kena boya tu kita tolak pakai enjin dulu. Kalau tak tadi kena dah habis dah. Tak ada sebelah tepi, tak ada bawah yang tengah je. Tak jumpa pula, jumpa tengah. Oh, las kopi tu. Okey sahabat ini yang terakhir lah kita karau Lepas ni kita terus balik lah. Ni karau buang kali yang keempat sebelah petang ni buang kali yang kedua lah. Pagi tadi 2 kali buang, petang ni 2 kali buang pula. Buang kali yang kedua kita karau ni, terus kita balik lah. Tadi yang pertama tadi ni hasil dia ni dia. Adalah setengah baldi ni. Dan buang kali kedua pula. Hasilnya macam mana? Macam tu. Bawah. Seekor 2 ekor tadi ada kecil dapat tadi ni 2 ekor baru yang taruh petang ni. Kali yang kedua ni baru 2 ekor lah. Taruh tadi terakhir sahabat kalau tak ada ni kita balik lah. Cari benda pasang dalam yang tak ada lah tu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Oh, hitam bawal. Bertelur bawal bertelur, nampak. Hitam bawal. Buang tali sedepa sini kalau lebih dari sedepa nanti sangkut. Kalau dah masuk di line kapal ni dia dalam lah. Sedepa pun tak dapat ikat tadi masuk. Kamu buang tadi dengan cetek. Kawasan itu ini dah hanyut jauh. Di sini tali 2 baru ngam. Dia dah masuk kawasan lalu kapal. Tempat lalu kapal dalam selat ni. Wei. Alah juga. Wah. Macam. Oh. Ini pandai dah, ini saya tak tahu. Sikit-sikit lah, Pek. Ini saya tak tahu. Tak tahu Silat-silat sangkut Alhamdulillah. Tu lampu kita dah nak habis. Sekali ikut. Alhamdulillah. Angin buat angin. Besar. Angin lagi. Angin angin lagi. Angin. Dekat-dekat dia lalu Betul lah. Ayo. Tahu besar-besar dia lalu juga dekat kita. Allahu Akbar. Macam ada. Okey, alhamdulillah. Alright sahabat, kita tunjuk hasil Okey sahabat, alhamdulillah, inilah hasil kita hari ini. Menjaring bawal, syukur pada Allah SWT yang memberi rezeki itulah dia. Senangin pun ada tu. Senangin. Ikan daun baharu, ikan mayung dan bawal tu dia. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Itulah dia rezeki kita hari ini. Menjaring bawal.
Okey sahabat, alhamdulillah, syukur pada Allah. Itulah dia sedikit sebanyaknya perkongsian kita pada hari ini untuk menghibur sahabat semua. Inilah aktiviti time bila kita menjaring bawal tu, menjaring bawal lah 3-4 hari menjaring bawal. Lepas tu nanti baru kita sambut aktiviti lain lah, insyaAllah. Mudah-mudahan semoga apa yang dibuat pada hari ini dapat menghibur sahabat semua. Andai ada kata-kata dan perbuatan sahabat yang salah dipandang mata dan didengar, Sab minta ampun, minta maaf lah kepada sahabat semua. Sebelumnya Sab nak mengucapkan ribuan terima kasih atau support sahabat-sahabat semua, tak kira lah di mana pun berada, di Indonesia, di Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand. Sab nak mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga sahabat selalu diberkati Allah. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Salam sayang dari Sab dan Bonda Port Kelang, Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sahabat, ini kita nak jual nanti dekat restoran tu. Bawal dengan senangin nanti kita tunjuk hasil dia lah. Yang kita bawa balik, yang kecil bawa balik dengan mayong mayong dan juga daun baharu kita bawa balik lah. Kita jual dekat flat. Okey, saya dah sampai dekat kedai Incai ni. Saya jual senangin. You tak angkat senangin pasal saya tak mau kasih bawal. Ni lem, dia mau bawal saja. Okey sahabat, kita sudah hantar tadi. Inilah hasil dia, RM227. Ni RM227 lah. Ni RM227 itulah dia hasilnya tadi. Bawal sedikit dan juga senangin ada 4 ekor. Okey, sampai jumpa esok sahabat Alright.